atas. Balik Malaysia terus kurus. Apa khabar? Warta kami di France. Khabar baik. Tadi balik rumah tadi sebab Ami masak dulu. Buat mi kari. Buat mi kari dulu, kita makan dulu. 76 dah Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 12.35 tengah hari. Denyut. Bella tidur juga tak? Bella dia sekarang tengah cari stationery. Lepas tu kita orang tengah tunggu Bella datang sini nak buat spanduk. Mama dengan Buya tengah rehat kat atas tidur. Sebab pagi tadi kita orang bangun awal sangat, pukul 4 pagi, 5 pagi macam tu. Mana orang putih ada tidur. Dia orang ada dekat hotel yang dia orang ambil dekat dengan pantai. So ini kejap lagi mungkin maybe orang putih datang. Berbasikal YB. Betul. Dengan basikal. Asyik Singapura. Tengok Ami. Oh, thank you. Ni pun yang jauh yang Iron Man ni. Jauh. Ami tengok dia punya jalan tu macam jalan kat sini berbukit tau. Kita orang nak balik rumah ni pun macam berbukit yang macam genting, tapi genting punya Genting Highland punya corner tu tak ada setajam kat sini. Wartawan pun rehat betul. Wartawan Ami dah tak nak jadi wartawan. Tak apalah, Ami seluk wartawan-wartawan dekat Malaysia yang buat liputan. Tak senang ya. Masak mi kari apa? Masak mi kari dengan Bella kami. Tak, Bella pergi cari stationery. Ami masak dengan Bat. Berapa jam, agak jam berapa saya terbasikal? Dalam pukul 5 petang macam tu. InsyaAllah. Jauh tak Ami dari rumah nak ke tempat Orbit? Tak jauh sebenarnya, dia berapa kilometer je dalam berapa kilometer, cuma dia jadi 15 minit macam tu sebab jalan kat sini dia belok-belok macam tu. Dah habis Iron Man tu? Belum. Sekarang 70 km, so dia ada lagi lebih kurang 110 km. Ami rasa less than that kot. Jam tak kat Nice? Tak jam. 5 jam 77 km dah. Ya betul. Kita orang dah macam nak pengsan dah. Ami wartawan yang kena lari sana sini sebab bas suka lari. Betul. Yang seorang kat sini macam mana? Sebab tu wartawan semua berpecah tadi. Harap YB okey je insyaAllah. Sebab sebelum race tu dia punya lutut ada injured sikit. Kata masa basikal tu dia rasa sakit sikit. Tapi insyaAllah dia dah makan ubat semua insyaAllah. InsyaAllah okey. Wartawan pun pening. Ya. Macam sebab tu lah seorang dekat pagar, seorang dekat pantai, seorang lagi dekat basikal. Tadi macam Bella dengan Mama YB dengan Abuya ada dekat pagar yang ada dekat tempat yang finishing line tu kan, untuk swimming. Lepas tu Ami dengan Mama Bella ada dekat pantai yang betul-betul tepi pantai tu, basah baju kita orang. Jack pula dia lari pergi tunggu kat basikal, dia berpecah. Kau kat sana tengah hari panas kami. Kat sini panas, tapi kat sini ada matahari, cuma dia tak panas macam Malaysia, dia sejuk berangin sebab tepi pantai kot. Sebab itulah sunburn semua. Sebab kita orang rasa macam oh tak panas ni, sekali dah sunburn. Ara tunggu dekat Ara dengan Tita Love, dia tunggu dekat dengan atuk dia dekat hotel tadi. Lepas Iron Man tak, lepas Iron Man kita pergi ke Kota Cinta. Rindu juga. Suka tengok support team YBSS terbaik. Thank you korang. Yang terbaik yang generation tu. Ya betul. Tapi Ami tak apalah, biar korang yang stay fit, okay? Ami jogging petang-petang kat Melawati je. Tu pun dah semput. Waalaikumsalam. Ada photoshoot bus tak kat France? InsyaAllah ada. Aiden dengan Ara dengan atuk dia, dengan Tita Love. Rindu juga. Ada pergi Eiffel Tower ke lepas ni? InsyaAllah. Nenek Ami, thank you. Tadi debar juga tunggu dia orang ni swimming sebab pening tau. Sebab tengok dekat tu kan semua sama je. Lepas tu nampak macam ikan lumba-lumba tengah berenang. Baju mama tu ada PV. Betul kan? Baju mama ada PV. Dah makan dah, baru pas makan tadi. Kami tak serumah dengan Bella. Tak, sepatutnya plan asal
kita orang serumah, patut ambil satu bilik dengan Bella. Lepas tu Bella buat surprise last minute, bawa family dia. So kena rumah asing lah, macam tu. Mereka lumba-lumba betul. Dia orang punya tangan tu kan macam robot. So nampak macam sama macam ni. Dah lah kita pula rabun pakai lens. Dia tengok kan. Lepas tu Jack cakap dia topigo kat situ. Banyak pula orang topigolnya. Ambil punya ambil video kan, topigol ambil. Oh bukan. Ambil record video. Oh bukan. Macam tu. Baju Bella pun from PV yang Bella pakai tadi. Muka YB macam orang sana kan. Sebab tu macam bila oh ni YB kot. Sebab pakai Google kan semua macam muka macam lebih kurang kan. Kau buka bukan macam tu. Malam ni diorang kahwin berapa bulan. Pukul berapa korang nak tengok live macam mana? Wartawan semput. Betul, semput sekali berlari. 8 malam kat sini. Tolak 6 kedua. Kat sini 12.41. Betul. Download apps Unify. Okay, dah habis keris belum? YB tengah berbasikal, nak habiskan 180 km. Tapi jalan dia memang berbukit-bukit, memang paling susah lah. Waalaikumsalam. Okay, insyaAllah jawab kuis, insyaAllah. Kat sini pukul 12.41 tengah hari. Panas tak? Cuaca tak panas, cuma dia sejuk berangin. Baju PV tu jual online. InsyaAllah. Ada mendaki bukit ke? Ada. Dia naik bukit, dia pula curam. Ami punya rumah ni pun atas bukit ni. Nampak tak? Atas bukit. Yang lain tak tidur muas ke? Tidur lah. Yang lain ada yang tidur rehat dulu. Sebab kita orang macam mungkin pukul 3 baru kita orang gerak daripada rumah. Ami kalau boleh jangan keluar dari Brunei. Ingat PV, ingat Ami. Allah. InsyaAllah. Bella tengah beli stationery. Bella kena check out hotel yang dekat pantai yang dia ambil untuk hari ni. Lepas tu dia pergi beli stationery. Lepas tu datang sini. Hai wartawan. Hello. Tempat kami tinggal dengan tempat Riz jauh tak? Tak jauh. Dia macam nampak tak laut? Alamak, tak nampak lah pula. Dia laut kat sini je tau. Ni saya boleh nampak kat sini. Cuma nak jalan nak ke sana tu dia macam macam zigzag. Tengah lapar nak makan. Buya makan Buya. Jalan kaki pergi laut. Tak boleh jalan kaki. Sebab kalau jalan kaki nak turun ke bawah tu pun macam jauh sangat. Waalaikumsalam. Buat suara yang teliti. Buat suara Nurani sekali. Jangan lah. Welcome. Betul. Tadi masa kita makan tadi Abu yang tidur. Thank you bagi gift. Ni sini berbukit bukau kan. Memang macam betul. Hari tu yang kita orang pergi ke Monte Carlo tu pun kita orang nampak dia punya bukit tu. Monte Carlo pun bukit juga. Thank you. Kita duduk ramai-ramai kat sini. Waalaikumsalam. Setahun dah saya ikut bas Allah. Setahun dah ke? Bas dah tahun lebih kan. Banyak bilik kat sini 4. InsyaAllah. Amin okey ke driving belah kiri? Okey, hari first kita orang ambil tu Bat yang drive. Lepas tu Bat dia terlanggar divider kat tepi sebab tak reti bajet kan. Lepas tu dia langgar, ambil dah Allah dah. Amin kena drive kan. Amin drive macam risau kat mula sebab dia confuse jalan ni sebenarnya. Sebab roundabout dia pun terbalik. Thank you. Dan Ara dengan mama dengan mami dia sebelah kiri semua. Ya betul.
Ami first yang Ami macam terkejut sekali. Dia macam kekok sikit yang masa kat roundabout dia. Sebab roundabout kita kan belah, kita ke kiri kan, roundabout pusing kan. Ini ke kanan. Dia macam macam Ami dengan Hitam berpisah. Tak boleh berpisah. Rumah korang dekat ke jauh? Dia dekat 5 km je. Cuma nak ke rumah dia tu 20 minit. Faham tak? Sebab dia turun bukit tu dia macam ni, macam pusing macam ular macam tu jalan dia. Baju baby untuk kids tak ada Ada. Kami rindu Habib Muaz. Rindu juga. Ajak naik gondola Venice nanti live ya. InsyaAllah. Venice? Kat mana Venice? Masa dia swimming tadi sejam 28 minit. Okey lah. Anggaran pukul berapa siap dalam pukul 8 malam macam tu. Mungkin insyaAllah. Sewa rumah berapa? 14,000. Boleh bayar kereta air tau. Boleh bayar kereta air langsung. Lapan malam waktu France, betul. Cantik, thank you. Tarik kami, tarik juga sebab kami tengah pening waktu Malaysia dengan waktu sini. Kami jet lag dua-dua macam tu. Berapa hari? 14,000. 7 hari. Tap screen guys tu. Mahal kan? Mahal. RM14,000 tau. Sebab hotel yang Bella ambil tu dekat dengan pantai untuk pagi tadi je sebenarnya. Dia check in semalam, dia check out hari ni sebab dia ada rumah lagi dekat yang 5 km daripada kita orang. Convert euro betul. Makanan sini mahal kalau satu kos tu makanan je 20 lebih euro. So 20 lebih euro dalam RM100, macam tu lebih kurang. Ami adik kau apa khabar? Kau baik. Sebab tu kita orang banyak masak kat sini. Sebab kau sekali makan dah 1,000. Macam mana RM1,000? Rumah Bella rasanya 10 rasanya. Tak sure. Duit semua. Ya saya. Tapi kopi dia murah lah. Macam beli barang groceries murah kat sini. Groceries dia murah. Cuma makan dekat restoran tu yang mahal. Groceries dia macam €1, €2 macam tu. Ami kira apa tahu tak, insyaAllah. Kerajaan Johor kerajaan ke? Tak tahulah. Rindu siapa kat Malaysia? Rindu semua. Makanan murah kat supermarket, betul. Kak jersey Iron Man. Arif. Boleh Arif. YB dah habis? Belum, YB tak habis lagi. Dua cik Rabu. Habis dia kurang 3 pagi Malaysia, betul. Tapi korang esok cuti kan? Shopping kat Primark, InsyaAllah. Janganlah hasut shopping. Saya kira belum habis lagi. Korang boleh track tau YB. Korang boleh download apps Iron Man. So korang boleh tengok dia sampai mana dah. Kita cuti khas PMX sampai. Oh faham. Ni lumayan lebih kan. Lebih sikit lah. Dah lagi. Terima kasih bagi gift. Kat Kelantan dia jam teruk. Jam teruk Kelantan. Ada 50 boleh banyak grocery supermarket Europe mana. Betul. Ni banyak kita orang beli. Wartawan terbilang ambil dalam. Bella mana? Bella pergi beli stationery. YB dah 80 km. Faham? Laju
Laju juga dia. Tengoklah view luar rumah. Nampak tak? Sana. Macam tu. Jersey tak jual. Tak jual lagi setakat ni. Korang nak ke jersey tu? Tu jersey basikal kan? Naik basikal ke korang? Nak yang ada hashtag bus. Yang hashtag bus tu Dr. Arsyad punya kerja. Tukar version jersey. Ambil dah makan ke dah? Tadi dah makan dah. Kita orang dah makan dah. Start photoshoot bila dah YB dah settle. Iron Man baru kita shoot. Makan jersey ya. InsyaAllah. Kenapa Amin tak join? Tak join apa tu? Ikat shawl dengan getah rambut. Bella pergi beli apa tu, stationery. Kejap lagi dia cakap nak datang sini, tapi tak sure lagi bila. Dia settlekan apa, check kat hotel. Lepas tu dia balik rumah dia. Lepas tu datang sini kot. Basikal ada, tapi sini je nak naik. Aduh, hai. Job pre-wedding ke? Bukanlah korang. Nombor tracking YB. Macam mana nak check nombor tracking tu? YB 1228 kalau tak silap. 1228. Share your skincare routine. Kat sini memang cuci muka je, tak bawa pun skincare sebab berat kan. Ambil pakai tu je, cuci muka Skintific yang white truffle. Ambil arang yang ada jadi model PV buat satu minggu, insyaAllah. Penat wartawan kita ni. Jack dah tidur dah kat atas. Dia paling penat. Dah balik homestay. Kita orang makan apa semua. Tengok ramai accident basikal. Ya Allah, ya ke? Tengok kat mana? Tengok live Kalau live korang boleh tengok dekat YouTube Iron Man. Tia Adnan. Allah, thank you korang. Paling penat. Ya, dia paling penat. Kat sini korang, tiket parking dia, kalau kita orang parking dalam sejam lebih 2 jam, dah RM70. RM70 Malaysia. Pening kepala. Hidup tu cantik terletak Terima kasih. Mahal. Ya, mahal. Bayangkan hari-hari kita orang parking tu. Macam tadi kena RM90. Untuk 6 tadi kan. 6, 7, 8, 9, 3 jam. 3 jam RM90. YB dah 81.45. Jangan convert. Masalah convert sebab kena guna kad. Convert, dia kena tap kad. Ya betul, kena jimat. Doktor bagi black card tak Ami? Bagi, tinggal. Tapi doktor bagi cash. Terima kasih Orchid Maya. Ami best nampak Ami saja cuma arah. Sebab dia tu, pipi dia tu macam squishy. Ami tak rindu Muaz ke? Rindulah. Dr. Arsyad tak datang. Dia kata dia nak datang kat Paris nanti. Ami terspill pergi Paris. Tapi sebab dia kena pergi Sweden Ami rasa. So macam spill pada. Kau jangan tanya lah soalan-soalan macam tu. Dia macam cakap Paris tak kan? Dia doktor yang nak pergi Paris. Bukan. Aduh. Telefon dulu dah. Kau jangan tanya soalan pelik-pelik. Jangan tanya Dr. Arsyad mana, jangan tanya. Biar dia diam-diam dekat Malaysia tu.
Parit Bunta. Nanti kita orang landing kat Parit Bunta nanti. Thank you for everything. Oh, thank you. Sayang korang juga. Kota Cinta. France kan Kota Cinta. Maksudkan Nice lah Kota Cinta. Ambilan siapa tadi? Tadi makan buat mi kari. Mi kari. Ni saya. Kalau doktor ada nanti doktor ambil job Ami. Tak boleh dia. Masalahnya dia kalau YB kat depan dia ambil benda lain. Dia ambil orang manusia-manusia lain. Dia ambil ramai orang kat sini. YB kat depan. Macam tu. So bila minta footage dengan dia kan, doktor ambil apa ni? Aku nak tunjuk ramai orang yang tengok YB. Macam tu. Dia pelik sikit dia punya footage. Mute kan sekejap part tu. Tak ada. Terus dia kata doktor simpan lah kan doktor punya footage ni, post kat IG sendiri. Aduh. Kutuk bos tak kutuk, cuma dia unik. Dia nampak konten tu unik. Dia ambil POV lain. Kita nak tengok subjek ni, Bella ke YB kat depan dia ambil. Tengoklah ramai yang tengok Bella YB. Macam tu. Tanya pasal Dr. Arsyad. Aku tanya Pak Wami kat mana. Kat mana lah macam tu. Dia dekat Malaysia je. Hello Aries. Dia nak buat story. Aku tak rindu ke kat Malaysia tu. Dr. Arsyad kelakar tau. Dia kata, Ami nanti kau edit lah satu video kat aku. Video yang YB kat sana. Lepas tu kau masukkan muka aku sekali. Lepas tu Ami macam mana masukkan muka dia? Dia tak ada kat sini. Dia cakap lah, doktor nak saya masukkan video dekat airport ke? Jangan kat airport. Pasal macam mana? Kau nak fikir sekejap macam mana? Dia tak ada kat sini. Ami tengah nangis. Tak lah, tak nangis. Macam mana Bella patutnya dia datang. Lawak Ami. Kalau gambar boleh edit. Kalau video macam mana? Video call dengan doktor. Salah Ami cute. Boleh edit pakai AI? Boleh satu hal pula nak minta tolong AI. Siapa Dr. Arsyad? Prima Valley punya owner. Lucu cuma Dr. Arsyad pelik-pelik doktor Kadang-kadang permintaan dia tu Ami sin je. Minyak jat doktor. Pasal Ami hilang. 7 hari mencetak ilmu. Siapakah dia? Ami seorang kat sana. Ami tak boleh tidur lah. Dia macam tak tahulah. Tak ada dah tidur kan. Owner Prima Valley betul. Cantik. Terima kasih. Kenapa landing kat Parit Bunta? Sebab tak tahulah. Korang kenapa landing Parit Bunta korang? Semoga bertanggung pas itu. Terima kasih betul. Thank you. Ami kita tanya ni, makanan France yang Ami Ami amkan so far sedap ke? Yang Ami makan so far sedap ke? Macam biasa je nya. Dia macam tu. Dia macam pasta ke apa benda macam sama je yang ada kat Malaysia, cuma dia overpriced. Pasta untuk harga RM100 sangatlah tidak berbaloi makan kat sini. Sebab itulah kita orang banyak masak. Tasteless. Betul. Dengan chili sauce tak ada. Chili sauce tak ada. Macam tu. Kita kan hidup makan chili sauce. Tak ada chili sauce. Lepas tu cili padi susah nak dapat cili padi. Ya Allah. Malam pergi K4 jumpa cili padi, terus beli. Pasta lebih baik masak. Kalau masak lagi sedap. Cuma kita orang beli beras mati kat sini atau masak nasi. Sebab semalam macam kita orang nak makan light-light lah kan. Tiba-tiba Jack kat sebelah dia bercakap, tapi I lapar, I nak nasi. Macam tu. So Ami macam, ya Allah, dia ni memang kena masak nasi lah kat dia ni. Dia tak boleh tak ada nasi. Jack ni masa macam kita dah tengah malas-malas nak masak nasi. Sebab kat sini tak ada rice cooker, so kena masak atas rapur. Masaklah nasi. Macam tu. Faham tak? Kosong tu kita nak makan dekat Paris. Dekat Nice. Okay. Jangan tanya.
Jangan tanya lagi boleh? Ha? Duduk dan diam. Jangan tanya pasal makan croissant ke hot chocolate ke, jangan. Mira mudah. Ya? Lagi sekali. Jangan. Tak dengar kan? Makan croissant kat Parit Bunta ada jual tepi jalan tu. 3.10. Nama kedai, betul. Nama kedai kat Parit Bunta tu. Korang pergi dah cari. Disneyland tak ada kat sini. Tak ada. Masuk-masuk dengan Paris. Parit Bunta. Sini dia tak, dia berangin. Dia sejuk sebab berangin. Tapi sebenarnya ada je matahari. So kita orang macam relax je kan, jalan-jalan kan. Sekali sunburn. Macam tu. Itu Bapak tak tahu. Betul. Bapak tak tahu, okay? Kita diam-diam je. Okay, 2.9. Ramai juga ni. 2.9 juga yang tahu ni. Parit Bunta dah ada. Disneyland korang jangan main-main. Korang pergi dulu beratur dulu, okay? Race belum habis lagi. Mengantuk. Dia macam, okay, kalau dekat Malaysia Ami tidur, selalunya lepas subuh Ami akan tidur pukul 7 pagi. Lepas tu Ami bangun balik pukul 10 pagi, pergi kerja. Lepas tu tak tidur sampai esok pula. Faham tak? Tapi kat sini dia jadi macam mindset tu, okay, baru pukul 2 pagi, baru pukul 2 pagi macam tu. Baru pukul 1 pagi, baru pukul 2 pagi. Padahal kat Malaysia dah pukul 1 pagi tu dah pukul 7 dah, macam tu. Suhu sini 23, 24 macam tu. Jam berapa dah kat sana? Korang tolak 6 jam. Sekarang pukul 1 tengah hari. Kenapa Bella senyap je? Bella ada je. Dia tengah berdebar. Bella ni dia macam Dia dah mind dia dah kat tempat lain. Faham tak? Dia macam dia risau satu. Dia macam berdebar. Dia macam YB okey ke tak, macam tu. So dia tak sempat nak main apa, nak main phone ke apa ke. Tak. Sebab kalau Ami tanya Bella tadi pun macam dia macam tembus, macam tu. Faham tak? Tanya Bella dah makan. Dia macam tengok Ami, apa dia? Apa dia? Macam tu. Macam okay, faham dia punya ni dah, dia dah risau sebab tak dapat, tak tahu macam mana keadaan kan. Sebab kalau tengok live dekat YouTube pun dia tunjuk orang lain kan, macam tak tunjuk YB. Risau. Biasalah kan. Hilang fokus, risau. Kita orang enjoy je. Kita orang macam nak makan apa, nak makan tu, nak makan ni. Dia tak ada selera. Macam tu. Ni dia baru cross bike 81.2 km. Pace dia 21. Pace 21. Kalau korang ada Ironman punya tracker, punya apps tu, korang akan dapat notification. Risau, betul risau. Bila balik Malaysia 19. Saya risau gila kot tambah Bella. Ya betul, sebab tu dia berlari bawah tu, dia berlari pergi naik atas tu. Kita orang punya kelang kabut berlari-lari, takut termiss YB ambil basikal kan. Dia pun kita orang tunggu lama kan. Mana dia ni kan, basikal ada ke, dia tak jumpa basikal ke apa kan. Akhirnya datang makan kunyah-kunyah. Tu orang macam jet lah. So adik ni basikal sini. Dia kau tak nak jalan terus tu. Dia tak tahu dah basikal mana apa, tak ada. Betul tu basikal. So dia macam bela-bela. Basikal? Ni ke basikal dia ke? Dah terang-terang tulis Prima Valley kat situ. Dia seorang je ada basikal tulis Prima Valley. Thank you so much for your effort hardworking now. Sampai masuk dalam laut Ami tadi. Basah lenjun Ami punya kasut semua. Best lah. Best sebab banyak spill kan. Minta banyak spill ni. Basikal YB special. Ada mak saya tanya kan, what bike is this? Prima Valley? What is this? Dia tanya macam tu. Macam YB pun, no, this is sponsored punya ni, brand apa semua kan. Lepas tu datang pula seorang lagi, Prima Valley? Macam sudah, Prima Valley kan buat basikal lepas ni. Kami pandai simpan rahsia. Betul. Ya betul. Tahu-tahu ada je yang tag Ami sekejap lagi.
Korang janji-janji simpan rahsia ada yang tag sekejap lagi. Kami nak baju YB semalam. Jersey tu ke? Jersey bas kan? Dah agak dah, korang mesti naknya baju tu. Jadi konten jawabnya ya. Yang tersalah-salah cakap tu lah korang record, korang post kan. Belum, YB belum selesai lagi. Jersey okay, boleh. Nanti Ami ketengahkan. Tapi kalau korang nak beli jersey tu, korang kena jogging, tag kita orang, boleh tak? Jangan beli-beli buat baju tidur dah. Beli jersey tu buat baju tidur. Tak nak macam tu. Tak nak. Kalau bukan baju tidur pun korang pakai kat rumah buat masak-masak. Tak nak. Yang gelak-gelak ni mesti ada niat ni. Ada niat. Dah agak dah. Dah agak. Kalau beli untuk letak kat dapur tak payah. Ya, simpan duit tu. Kena bawa baju tidur ni, jogging dalam mimpi. Betul. Pakai satu set, tidur. Macam tu. Janji lari. Jangan lari sekali, lepas tu dah jadi baju tidur. Tak nak. Baju tu mahal tu. Tak dapat tu, susah nak dapat. Kacau okay. Spill untuk kita orang. Spill apa? Harga apa? Baju kurung pink Mama YB tu ada dekat butik. Dah ada dekat butik. Baju-baju yang Mama YB pakai semua ada dekat butik dah. Buat pakai brisk walk. Okay, brisk walk okay. Sebab kita start dengan brisk walk dulu, lepas tu baru kita jogging sikit-sikit macam tu. Jangan tiba-tiba beli-beli sampai-sampai malah ni nak pakai buat tidur. Tak nak. Okay. Yang Bella pakai belum sampai lagi. Hati-hati seorang yang mengutuk Ami semua tu kita orang fans. Thank you. Ami tahu kalau korang yang ikut daripada awal, korang takkan kecam. Korang tahu macam mana. Tapi orang yang macam baru-baru tiba-tiba muncul tengah-tengah di pertengahan ni, tiba-tiba jadi yang baru-baru jadi fans ni, tiba-tiba nak kecam semua orang. Tiba-tiba nak DM semua orang. Kawan-kawan Bella semua kena DM. Tak naklah macam tu kan. Blok je. Masalah dia pergi komen dekat PV punya IG, lepas tu doktor call, kau okay tak? Okay je. Doktor pun, aku dah delete dah. Doktor. Hai, biar kami betul. Bella pergi hotel kali seperti atas biar. Okay. Coach Haimi pun kena, betul, semua kena. Tak faham. Semua kena. Baik. Ami harapan kami. Ami pun perasan macam tengok Jack. You tak ambil video ke? Tak apalah, you dah ambil kan? Gitu je dia. Lepaskan tanggungjawab dia sebagai wartawan. Geram je. So diorang berani DM. Diorang berani DM. DM sang pula tu. Ambil dia nombor tak? Sikit lah. Sikit. Ami tak penat ke? Penat. Tapi macam dia kalau tidur, dia bangun, dia jadi mamai, dah mood dia lain dah. Macam tu. So better kita jangan tidur. Finishing line Ami rekod yang banyak. Okay, insyaAllah. Hari ni Bella terus kecam. Kenapa pula kena kecam Bella? Kenapa pula? Munch masih buka. Macam-macam ni buka dekat Melawati dengan Warung Bayi Pagi. Baik, thank you. Ami tahu ke kenapa YB delay masa sampai from swim nak ambil basikal tadi? Tak sure. Sebab Ami rasa dia ada pit stop dekat tempat yang macam ambil makan. Dia setiap kali tu dia ada macam tempat gantung-gantung. Kalau korang perasan tengok live tadi kan ada macam gantung-gantung daging tu kan. Dalam paper bag tu ada macam makanan ke minuman ke yang diorang nak makan between tu kan. So masa tu kot dia cari dia orang punya dia punya plastic bag. Plastic bag tu dia tagging dengan number. Nombor tracking tadi tu, nombor tracking 1228 tu YB lah. Kenapa apa ni? Ami kenapa kena kecam? Macam-macam kena kecam. Sebab Ami kat sini macam Ami kena buat kerja.
So macam Ami kena shoot parents YB. So mestilah Ami kena ada dengan parents YB, nak shoot apa, nak prepare baju apa semua. So macam tiba-tiba orang macam kecam, kenapa Ami? Habis kalau bukan Ami yang ambil video, siapa? Takkan nak suruh orang France ni yang ambilkan konten PV. Biar je Ami. Betul. Sayang betul Ami dengan Eden Ara. Sayang gila diorang. Diorang Eden dia banyak cakap. Lepas tu dia manja, dia senang attach dengan orang. Ara pula dia macam, dia sweet tau Ara. Dia macam kalau kita tengah borak-borak kan, dia datang dia peluk. Dia peluk kaki lah. Dia macam mengulur tangan macam tu, nak suruh dukung. Dia dukung, dia peluk kejap, okey nak turun. Dia macam tu, dia macam recharge kejap macam tu. Dia suruh orang tepi jalan ambil je gerang betul. Kan? Jangan abaikan semua tu. Betul. Ara like her mom, kan? Manja. Pasal Ami pelik. Macam kalau Ami, habis tu kalau Ami tak ambil, siapa takkan nak suruh Dr. Arsyad, doktor datang sini jap, tolong ambil semua konten. Ami nak duduk kat Malaysia, nak goyang kaki, macam tu. Ami tahu tak nombor YB 128 tu bersama nombor 4 juga. Nombor 4. Nanti dekat finish line ambil shot yang ada Bella Eden Ara sekalian, tak sabar insyaAllah. Sebab masa tu kan dah pukul 8. Kalau kat Malaysia dah pukul 2-3 pagi. Tak sure kalau Eden Ara tak jet lag. Gagap pula dah. Macam tu bagikan bayi risau. Kan. Welcome. Kita punyalah tinggalkan orang-orang yang tersayang dekat Malaysia. Tak kena kecam juga. Tak tahu tugas mami sebenarnya, terus marah. Ya. Sama juga dengan ni. Kenapa orang tanya kenapa mama dengan ayah Bella kita orang tak ambil pakai baju PV. Satu, mama Bella memang malu sangat-sangat, pemalu sangat-sangat. Ayah Bella lagilah pemalu. Macam nak bercakap pun tak dengar suara dia. Macam tu. Macam mana? Itu sebab bergerak je betul. France sampai 19. Tak sibuk-sibuk dah suara. Tak, kadang-kadang dia kena explain. Sebab kau tak macam orang salah faham kat PV. Orang cakap PV pilih kasih lah apa. Sebenarnya tak pun. Faham tak? Sebab sekarang ni, okay, dia macam ni. Sekarang ni baju raya tak sampai lagi. Shoot untuk raya bulan 12. Sebab masa tu baju dah sampai. Okay, so sekarang bulan 9 kau dah keluar baju raya. Raya nanti nak pakai apa? Macam tu. Faham tak? So kita tak start pun lagi kita punya raya punya photoshoot. Belum start lagi. So that's sample. Baju sampel belum keluar lagi. Ada baru a few yang sampel sampai. Baju yang sebenar tak ada lagi. Faham tak? Itu pun kita orang push. Kita orang push nak cepat. Kita bawa dalam 5 line je yang lepas. Kalau tak memang baju-baju lama nak bawa. Takkanlah nak shoot baju-baju yang Bella dah shoot. Faham tak? Mama Buya jenis apa ni? Mama ayah jenis malu. Betul. Tak payahlah banding. Betul. So bukan kita orang pilih kasih apa tak. Sumpah tak. Lag. Sudah. Dengar tak? Ami tertutup. Ami tak nak spin. Jangan tanya. Lagi Ami tercakap. Lepas tu bulan 12 pun insyaAllah ada lagi. Kita shoot kat overseas lagi. So sabar. Okay, sabar.
Okay, cukup. Okay, diam. Jangan tanya. Okay. Jauh. Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Okay. So sebab baju tak sampai lagi, so kita orang tak nak spend photoshoot untuk baju yang lama. So kita orang simpan untuk baju yang baru. So sebab itulah baju YB ni, kurta ni memang kurta baru. Kurta tak apalah sebab everyday boleh pakai kurta. Baju Melayu pun gitu je lah. Dia punya design kan, dia macam tak ada design yang pelik-pelik ke apa, dia macam tu lah design dia. So sebab tu banyak shoot YB sekarang, sebab kita nak push kurta. Kurta baru yang tak keluar lagi. YB pakai kurta kat sini, yang Abuya pakai, yang YB pakai, yang Jack pakai, belum keluar lagi. Macam tu. Baju batik tu pun tak keluar lagi. Kita bagi YB pakai dulu, baru nanti kita akan keluarkan. Macam tu. Photoshoot atas belah Amin. Amin tak suka pakai maskara, tapi sampai tak suka. Sebab maskara tu, nanti kalau Amin pakai maskara, lagi mesti comot. Hilang sikit. Hint, tak ada hint. Yang tu tak boleh bagi hint. Memang tak tahu. Kalau Amin tahu, Amin dah bagi dah hint. Tapi tak tahu. Boleh. Amin tengoklah Amin orang patah mana. Okey, insyaAllah. InsyaAllah Amin akan ni. Amin akan cari. Tak payah pakai maskara. Amin dah lunch dah tadi. Lipstick. Amin pakai lip ice. Lip ice je. Jangan tanya apa kat mana photoshoot. Amin tak akan jawab. Amin tak akan jawab. Amin tak akan tertipu dah. Amin yang muas bila. Tak ada bila-bila. Busy. Dua-dua busy. Tengok Ara dengan YB. Comel kan Ara dengan YB? Tapi comel tau. Ara macam dia protektif. Dia protektif macam kalau Bella kacau kan, macam buat marah YB kan, dia akan protect YB, dia akan pandang Bella. Macam tu muka marah, muka mancikin dia tu. Ingat tak yang Bella cakap apa? Mai dah. So kita orang beli daging, beli ayam. So kita orang balik, kita masak. Pukul 8 macam tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Habis lagi. Saya boleh lagi lebih kurang. Kalau dia jadi videographer, lepas tu jadi tukang masak lah. Dia tukang basuh. Dia basuhkan pinggan mangkuk. Like ala maghrib dah ke? Korang maghrib dulu tau. InsyaAllah. Betul. Tak jauh pun, 5 km je. Rumah kita orang 5 km je beza. Cik tengok Abuya dah makan. Makan dah? Tengah. Payah makan apa ya? Ni kari Ni kari. Ni kari. Oh,
ada kat luar. Makan kat luar. Ingat kembat ada kat luar. Ami dah kahwin ke belum? Pernah. Pernah. Okay. Apa yang pegang mangkuk tadi? Tak, bat basuh pinggan mangkuk. Sebab kat sini ada dishwasher. Dia nak main dishwasher tu je sebenarnya. Misalkan Mama Babi nak start swimming. Bella ada belakang Mama je. Sebab Bella pun tengah ambil video. Bella tengah ambil video diorang. Bella tepi Ami je. Ami tengah ambil video. Yang ambil video masa salam tu Jack, Ami, Bella, Bat. Empat ambil. YB sekarang dekat 8.9 km. Bella Ami asal spoken. Thank you. Bella ada. Betul. Bella pun dia ambil vitamin untuk dia juga. So dia ambil video juga. Kat sini pukul 1.20 petang. Sedih tadi tengok Bella nak tengok YB. Ya, sebab kita orang ingat kan, dia datang kat Ami. Dia macam tu. Kejap datang kat Bella, kejap dekat Tita Love. Dia pusing-pusing. Mana yang dekat dengan dia, dia pun dua tangan. Eden Ara okay ke after having kids? Okay, sangat okay. Dia banggalah sebab dah finish kan majlis Lara manja. Bella lari sampai ambil video, Nil yang ambil video. Sebab masa tu Ami dengan Mama Bella, dengan Mama YB dengan Abuya. Ami jaga diorang kat belakang sebab diorang tak nak suruh lari kan. Ami jaga diorang. Ami jalan sekali dengan diorang. So biar Bella dengan Nil yang berlari. Macam tu. Ami kan ramai nak kena jaga kat sini. Kejap Ami jaga ni, kejap Ami jaga ni, kejap Ami jaga tu. Semua Ami jaga. Mana yang kecam Ami cakap Ami pilih-pilih tu, kena ketuk je lagi. Hai Ami, hai. Bila balik Kelantan nak jumpa lepok-lepok. Rindunya nak lepok Kelantan. Marilah KL, kita lepok KL pula. Empuk je Ami. Ya, sebab tadi macam Ami tengok Bella lari, tapi Ami nak lari juga. Tapi macam tapi Mama dengan Abuya kat belakang. Mama Bella, Mama YB dengan Abuya tengah jalan kan. Takkan nak tinggal. So macam takut dia nanti tak jumpa nak pergi mana kan. So Ami jalan dengan dia orang. Berat tanggungjawab Ami. Berat. Kena Dr. Asyad ni. Ami kerja dengan Prima Valley. Ya, Ami kerja dengan Prima Valley. Betul. Kenapa orang cakap Bella tak jaga anak? Ami pun tak faham. Sebab Bella jaga je. Cuma anak-anak dia biasalah anak-anak kita pun kalau jumpa aunty, jumpa kawan kita ke, mesti dia akan pergi attach. Kawan pasal nak? Dia macam tu. Dia macam kalau Dylan pun kalau dengan Ami, manja-manja dengan Ami. Lepas tu tiba-tiba ada orang lain yang datang kan, layan dia kan, mesti dia akan pergi dekat orang tu. Faham tak? Dia macam tu. Sebab contohlah dia dah puas dah bercerita kat kita ni, cerita A sampai Z kan. Lepas tu dia nak cerita dekat orang lain pula yang tak tahu cerita lagi macam tu. Faham tak? So bukan Bella tak jaga, tapi macam Bella bagi peluang untuk mungkin macam Ami nak lepas rindu dekat Dylan. Lepas tu Jeb pula memang rapat dengan diorang. Macam tu. Lepas tu Bella adalah kerja-kerja yang dia nak kena settlekan kat Malaysia. Dia bukan datang sini holiday korang. Adalah dia kena buat posting ke, kena deal kerja dia ke, kena check kerja dia ke. So dia kena yang ni lah. Berapa gaji Ami? Dalam euro ke? Betul, yang kecam tu tak pernah ada anak rasanya. Macam anak Ami pun macam kalau ada orang nak layan dia, kita macam bagilah, bagi peluang lah. Macam okay, tak apalah kalau dia nak layan anak kita kan. Tak adalah macam orang nak jaga anak kita. Jangan, yang anak aku jangan kacau, biar aku jaga anak aku. Takkan macam tu orang, faham tak? Protektif gila dia tiba kan. Jangan sentuh anak aku. Macam tu. Ya, terpaling tahu. Padahal kita orang semua sayang Eden dengan Ara tu. Semua sayang. Eden Ara pula semua manja dengan semua orang. Ya, betul kan? Takkanlah macam
Tiba-tiba, jangan nanti orang cakap tak jaga anak. Sini anak aku, kau jangan sentuh anak aku. Tak akan macam